Apakah cara terbaik untuk luah perasaan pada seorang perempuan? Ni dia nak dia kona jauh. Yang dia berkenang di hati. Dia nak luah perasaan. Jawabnya kita boleh katakan kepada perempuan itu. Tapi jangan dalam keadaan khalwat. Luah perasaan mana kita nak ke dia jadikan isteri. Boleh. Pada duduk mendang gitu. Nak apa kok muka-muka. Gi khabar. Hidup atas tangga dia, mak dia ada duduk jemur, mana tak ada dah fitnah. Kita pergi khabar, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Awak bukan timah. Ya. Saya nak jadikan awak isteri saya. Tu panggil luah perasaan. Mak ayah dia dengar selalu. Tak? Dibolehkan. Yang tak bolehnya benda lain, hak mengarut-mengarut. Kalau kerana kita nak ke dia, pergi tengok di rumah. Nabi suruh kita tengok. Seorang sahabat dia pakai nak saja, tak tengok. Nabi kata, unzur ilaiha, kita tengok tu. Kita dalam di rumah dia. Kata ulama, maka boleh kita dalam rumah dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa ni? Saya ni nama Biam Kiam. Saya tengok anak makcik lama dah. Jadi teringin nak buat sebagai pasangan hidup. Ya, saya mari tanya ni adakah dia berkenan? Setuju? Kalau setuju, saya nak mari mak ayah saya masuk meminang. Faham? Tu orang yang jujur. Nampak? Mak dia kata tak apa. Pak marilah mak ayah. Rasa anak saya pun apa? Gatal pelik kali ni. Umpamanya. Tak apa lah. Tu hal dia. Dia tak salah ni waktu dalam arok. I love you. Duduk larok. Faham tak? Nyanda dia binyo. Orang kata me too. More than you. Duk main gitu lah. Nampak? Do you love me? Yeah. Very very lovely. Mana? Dia main gitu je slow.